Okay, kalau dim macam ni, bila saya scan dengan thermal camera, okay, saya dapati ada panas pada bahagian circuit backlight dia tu. Okay. Bila device on je, nampak tu. Ini backlight. Okay. Oh, okay. Ini dah full brightness dekat situ. Okay. Ini dah berjaya diselamatkan lah. Okay. Kita tukar backlight driver, kita tukar backlight coil dan juga kita tukar backlight diode. Okay. Jadi sekiranya korang mengalami masalah yang sama, jangan lupa komen di bawah. Okay.